bunyi tuan. Satu tempat tu saya pi ceramah. Bukan saya pi, Tuanku Raja tegur saya sikit pasal saya pi seorang. Orang duk mengadu tu Tok Imam dia tak mau nak baca khutbah. Khutbah hak jabat mufti keluar tu dia tak mau baca sebab khutbah kita tu kita kempen tentang amalan sunnah. Larang dia tak mau, dia cari khutbah yang mengungkat. Salah tuan tak baca khutbah di negeri Perlis, dia peraturan tak baca khutbah mengikut hak diberi tu salah. Dia tindakan dia pecat. Sebab apa? Kecuali mufti lah. Mufti tak dipecat lah. Dia baca tak. Tapi artinya kerana bila mereka tak membaca tu dia pada sebab mereka tu kerana sedangkan saya bukan khutbah kebersihan sungai apa. Khutbah ni khutbah sunnah, khutbah di situ menentang Amerika lah, Israel lah, dia tak membaca. Kita pergi tengok tu Imam ni, kita ada ingat hari ni kita khutbah tentang masalah tanggungjawab mengamalkan sunnah. Tu Imam ni kalau dia tak membaca memang sah. Salah sikit saya hari tu saya pergi sendiri. Saya tak bawa pegawai, saya pergi. Nanti saya sembahyang jemaah. Tengok dia memang tak ni, dan di Perlis ni lepas berbagi salam dia pun zikir kuat. Zikir kuat saya pergi sangat tu Imam, saya nak cakap sikit. Jadi dia kata nak doa tu sah, dan hari ni kita tak doa, kita doa je masih. Ambil saya terang tentang kunut nazilah. Di Perlis kita arahkan sebulan supaya buat kunut nazilah kerana Masjidil Aqsa diserang, dan minta supaya mendoakan keselamatan kaum muslimin dan Allah Ta'ala ambil tindakan kepada Yahudi. Itu pun satu hal. Tu hak bak tak arti apa tadi. Ramailah hak kaki tak main bayar tak ulah. Nampak nak jadi sesat banyak lagi. Dulu tak ada kunut subuh. Lah ni kunut semua waktu. Kacau kita. Padahal sebulan je. Dulu dia kata tak ada kunut. Ni main-main terus. Lima waktu kunut. Lepas tu lain pula bacaan kunut ni. Sebut nama bunyi apa dia kata. Palestin lah apa dia. Kunut apa dia kata. Tu dia kata mat juitik, mat jual saya, semua nak jadi mufti belakang. Tak apalah, saya tak kisah. Yang penting orang faham kunut nazilah. Kita hantar sorat, kata hantar sorat. Saya punya ceramah pun seminggu 3 kali dalam radio. Boleh. Kita bagi dia tak baca masjid tu kunut nazilah, saya pun lepas pada sembahyang ambil dan ceramah sikit tentang kunut nazilah. Saya tak katalah kata imam tu saya ceramah tentang kunut nazilah. Tu bagi kata imam. Lepas sembahyang saya tanya tu imam apa tak baca teks yang kita hantar. Kita bila saya tak baca lebih kurang begitu saya kata tak. Semua jawatan kuasa masjid minta main pejabat saya habis. Panggil main. Tak ada habis cerita. Satu orang telefon saya daripada Perak 2-3 hari kemudian. Satu orang penceramah parti politik dari Perak ceramah. Mufti Perlis support tu imam pasal doa lepas sembahyang. Ceramah betul la ilaha illallah. Apa tu imam tu dia berkata dah lah tua kena support dia sekali. Uduk perangai. Itu Nabi kita orang munafik ni bila dia berkelahi dia berlebih-lebihan. Kawan hak duk dengar ceramah tu dia teruk. Padahal dia tak boleh fikir kalau sejengkai sikit. Saya kata Mufti Perlis kata no masuk Serabang takkan support orang tak masuk muka depan. Tapi huduh bagai duka cita ni ceramah dan nama Islam tu kita marah. Tapi artinya mari satu orang ustazah saya telefon. Betul ke pergi support tu imam? Kuala Lumpur.
Dia kata entah ustazah kita tu tak setuju. Ustazah ni ustazah lama dulu. Kita biar tak apa lah. Untuk tua. Dia pun kata di Perlis ni lepas pada sembahyang lah ni pakat tak baca doa ramai-ramai dah sejak entah jadi mufti. Nak kata bukan sejak nak jadi mufti. Dari dulu lagi. Lepas pada tu kata bismillah pun pelan lah. Sejak ini ceritanya Perlis ni dari ujung. Orang tak pernah tahu cerita Perlis ni, melainkan sejak kita jadi mufti, masyhur lah Perlis ni. Jadi semua benda ni diletakkan atas kepala mufti. Dia kata hampir, dia kata teruk dah saya balik kampung baru ni nak buatlah majlis kenduri arwah. Hambui dia kata sampai adik-beradik yang terdekat yang duk kuat dengan kita dulu pun tak mau dah lah ni. Kononnya semua kami ikut mufti. Kacau entah ni kata. Dia kata ustazah nak nasihat lah ni kat entah. Dia kata dia kenal je. Entah ni dulu mengaji bagus semua, bagus daripada kecil. Tiba-tiba mai besar jadi ni. Entah duk buat lah macam tu. Entah mati esok tak ada orang nak tahlil. Entah nak buat macam mana? Saya malas ni. Saya tak kata apa. Kalau entah betul-betul nak berlawan, kata entah pergi lawan ni, suruh tutup kelab-kelab malam yang ada di Perlis. Saya kata Perlis tak ada kelab malam. Tak ada. Tuan-tuan, negeri dia kanggap tak ada apa, tapi tak ada lah. Ada yang serah haram pun kerajaan negeri tutup. Tak ada. Saya kata kat dia kata mai tutup